Sabun boleh, sabun besar. Tu boleh. Tu. So apa perasaan? Perasaannya alhamdulillah, bersyukur. Bayar separuh je lah kan. Oh, dah detect. Bye. Makan pula. Mana rok mama nak tahu. Turun. Yang ni tu nak buy. Bye. Oh, sabun detol boleh guys. Boleh. Satu IC je ke? Satu je. Lebih nak bayar cash ataupun kad? Ni pun boleh. Kad. Ni apa? Ni nak tolak dulu. Boleh cik. Member dia ke? Member tak ada lagi? Tak ada? Tak ada. Oh, dia tolak dulu. Dah tolak dah. So ni tak adalah sumbangan apa? Terima kasih. Ni terima kasih awal dah akhir. Tadi tak boleh? Tak boleh. Oh, dah lebih lah. Kita tengok resit. 137. Kad. Okay, terima kasih Jom. Kita tengok resit sumbangan Asas Rahmah. Kenapa tak boleh dua? So untuk 100 ni aku ambil shampoo, roti, sabun basuh, body wash and beverage. Okey lah, boleh lah 100. So jimat lah 100. So korang yang tak pernah pakai lagi, bolehlah try pakai dekat kaunter-kaunter yang menyediakan payment sumbangan Asas Rahmah. Terima kasih Kerajaan Madani.